Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para penonton. Nama saya Anur Aida binti Aznan dari Sekolah Menengah Arab Jaim Al-Ashraf dan hari ini saya ingin berkongsi ilmu tentang tingkatan 5 sejarah bab 3 iaitu 3.2 sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja dan 3.3 iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita akan mulakan dengan 3.2 iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Okey, institusi Majlis Raja-Raja bermula dengan pembentukan Durbar di negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar ialah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Okey, Durbar ini dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi Raja-Raja Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Okey, dalam Durbar ni ada beberapa keahlian iaitu yang terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British sebagai pengerusi dan Raja-Raja Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu, Residen British di negeri-negeri Melayu bersekutu dan Setiausaha negeri-negeri Melayu bersekutu. Seterusnya, kita akan lihat kepada Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Okey, Perlembagaan Malayan Union 1946 telah memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan iaitu The Council of Sultans. Okey, ahli majlis ini akan terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Apakah fungsi Majlis Sultan-Sultan? Okey, fungsi Majlis Sultan-Sultan adalah untuk membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Selain itu, menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Namun, majlis ini tidak pernah diwujudkan kerana Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Okey, seterusnya ialah Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Majlis Raja-Raja menjadi sebuah institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya dan diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu dan persidangan ini perlu disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan namun keanggotaannya mengalami perubahan. Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli. Selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli. Yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, kita akan lihat kepada fungsi Majlis Raja-Raja. Yang pertama, Majlis Raja-Raja berfungsi sebagai untuk memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Yang keempat adalah menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sarawak dan Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Yang kelima, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Yang keenam, memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Raja negeri berkenaan. Dan yang ketujuh, iaitu yang terakhir, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara yang tertentu. Seterusnya, kita beralih kepada subtopik 3.3 iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Raja berperlembagaan ini merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara kerana negara kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perlembagaan persekutuan diiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja iaitu institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi Yang di-Pertuan Agong. Okey, kita akan lihat institusi Yang di-Pertuan Agong terdahulu. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini merupakan Ketua Utama Negara yang telah termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.
Yang di-Pertuan Agong ini menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, kita akan tengok keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua ialah Raja Permaisuri Agong. Diikuti pula dengan raja-raja dan pemangku raja-raja. Seterusnya, Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Yang kelima ialah bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. Yang keenam ialah Perdana Menteri dan yang ketujuh ialah Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya, kita akan lihat kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kuasa Yang di-Pertuan Agong ni terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama ialah kuasa eksekutif, yang kedua ialah kuasa perundangan dan yang ketiga ialah kuasa kehakiman. Kita akan lihat pada kuasa eksekutif dulu. Okey, disebabkan negara kita ni mengamalkan konsep raja berperlembagaan, jadi Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Yang pertama ialah melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat pada budi bicara baginda untuk mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Okey, baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kedua ialah pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong berhak untuk melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli di dalam Majlis Angkatan Tentera. Yang ketiga ialah dari segi ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong sendiri merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda akan dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera bagi pemerintahan tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera. Yang keempat ialah dari segi diplomatik. Yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga akan menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula bertugas di Malaysia. Seterusnya ialah dari segi kuasa perundangan. Baginda berhak untuk memperkenankan sesuatu rang undang-undang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang pertama adalah dari segi persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang dan memberhentikan atau membubarkan parlimen. Yang kedua adalah Baginda merupakan ketua agama Islam di negeri Baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Yang ketiga ialah hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memelihara serta melindungi hak istimewa orang Melayu dan kepentingan sah Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Yang keempat ialah pengisytiharan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya ancaman keselamatan dan ekonomi negara. Contohnya, pandemik COVID-19. Yang ketiga adalah kuasa kehakiman. Baginda mempunyai kuasa untuk melantik hakim. Jadi, Yang di-Pertuan Agong akan melantik hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Antara hakim Mahkamah Atasan yang boleh dilantik oleh baginda ialah Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Persekutuan dan sebagainya. Dari segi kuasa pengampunan pula, dalam hal-hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, baginda akan bertindak atas nasihat Lembaga Pengampunan. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan berpindah kepada sesi kuis. Baiklah, soalan yang pertama. Siapakah yang ditugaskan untuk membenterai keputusan persidangan Raja-Raja Melayu semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948? A. Pesuruhjaya Tinggi British, B. Raja-Raja Melayu, C. Penasihat dan D. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Jawapannya ialah D, iaitu Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Soalan ini jatuh di bawah subtopik 3.2, bab 3 tingkatan 5. Soalan yang kedua ialah apakah hak dan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja? A. Ketua Negara, B. Mentadbir Kerajaan, C. Mendapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British dan D. Memberi titah kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Jawapannya ialah C, iaitu mendapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Soalan ini juga jatuh di bawah subtopik 3.2. Seterusnya, soalan nombor 3.
yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam Majlis X. Apakah upacara yang dimaksudkan? A. Mesyuarat khas institusi beraja, B. Mesyuarat negeri, C. Mesyuarat diraja dan D. Mesyuarat Melayu. Jawapannya ialah A, iaitu mesyuarat khas institusi beraja. Soalan ini jatuh di bawah subtopik 3.2. Soalan yang keempat ialah Majlis Raja-Raja diuruskan sepenuhnya oleh X. Apakah X? A. Gubernur, B. Pesuruhjaya Tinggi British, C. Raja-Raja Melayu dan D. Penasihat. Jawapannya ialah C. Raja-Raja Melayu, kerana Majlis Raja-Raja ditubuhkan selepas Persekutuan Tanah Melayu, iaitu tiada lagi campur tangan urusan British. Yang kelima ialah bilakah jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan? A. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu, B. Selepas Malaysia ditubuhkan, C. Selepas Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan D. Semasa pendudukan Jepun. Jawapannya ialah A, iaitu selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Soalan yang keenam ialah kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara X, Perlembagaan Persekutuan. Apakah X? A. 40, B. 46, C. 32 dan D. 21. Jawapannya ialah C. 32 dan rakan-rakan boleh rujuk subtopik 3.3 untuk jawapan soalan nombor 6 ini. Okey, soalan nombor 7. Baginda melantik menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri atas nasihat X. Siapakah X? A. Majlis Raja-Raja, B. Sultan, C. Yang di-Pertua Negeri dan D. ialah Perdana Menteri. Jawapan soalan nombor 7 ini ialah D dan untuk kepastian, rakan-rakan boleh rujuk subtopik 3.3. Soalan yang ke-8. Negara melakar sejarah apabila baginda yang di-Pertuan Agong ditabalkan sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1970 hingga 1975 dan 2011 hingga 2016. Siapakah yang dimaksudkan? A. Tunku Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah, B. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, C. Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad dan D. Sultan Muhammad V. Jawapan soalan nombor 8 ni ialah A dan rakan-rakan boleh rujuk subtopik 3.3 untuk kepastian. Sekian daripada saya, semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.